Kalau tayar korang bocor, nak buat apa? Kalau setakat bocor kecil, cacing tak pun letak ubat tayar pun dah settle, tak ada masalah. Tapi kalau tayar tu merekah macam dalam video tadi, tu tak ada cara lain lah. Sama ada korang kena pakai tiup, tak pun tukar tayar baru. Tayar apa yang best untuk motor korang? Kalau korang jenis jalan jauh, ambil Corsa S123 tak pun Corsa Cross S. Kalau korang daily use yang nak tayar sedap lagi, boleh pakai tayar GP901, tak pun Corsa Sportrange, tak pun tayar Daily Tire dan Rosso Sport. Dua-dua tu okey. Tapi kalau korang nak yang bajet murah sikit, korang boleh ambil pakai tayar Maxxis Diamond. Kalau nak murah lagi, boleh ambil tayar ekonomi yang harga sebiji RM45, RM50. Macam tayar JRT, tayar Brazzo dan tayar lain-lain lah yang jenis ekonomi. Mesti korang ingat baju Melayu M-Justic ni jenis formal je ada kan. Telur belanga pun ada lah. Yang penting kain pun sejuk. Aku bebas bergerak. So nak on daripada pagi sampai malam pun tak ada masalah. Kain pun selesa. So untuk korang ingat, kempen raya tak kosong kita Dana Garage bersama M-Justic. So kempen raya tak kosong kita.